Assalamualaikum geng kebun. Tanam nenas ni memang seronok dan senang. Ada yang kata tanam nenas ni 3T. Tanam tinggal tuai. Awalnya kami pun tanam tinggal tuai macam ni. Tapi nak tunggu dia berbuah agak lambat, setahun lebih hingga 2 tahun. Semak samun pun sama tinggi dengan pokok nenas. Kalau tak kerana pokok tu berbuah, kami dah lupa pokok nenas ada di sini. Masa nak memetik buah ni pun kami rasa takut. Nak lalu semak samun, bimbang ada ular. Kami yang tak berapa mahir ni pun ubah cara tanam pokok nenas dalam tayar. Tayar yang kami gunakan ni agak tinggi supaya senang kami nak mesen rumput nanti. Kali ni kami berikan air yang cukup dan baja. Oleh kerana kali ni pokok ni berjaga, pokok ni mengeluarkan buah sebelum usia setahun. Macam ni lah cara kami pakcik-makcik ni yang tak ada kemahiran dalam pertanian. Jadi kami belajar daripada pengalaman saja. Yang penting kami rasa seronok bila apa yang kami tanam ada hasil. Jom tanam. Alhamdulillah.